Hi everyone, hari tu I ada event di Bangkok dan I stay di Best Western Hotel. Yang ni bilik dia biasa je tapi katil dia sangatlah besar, boleh muat 3 hingga 4 orang. Bilik air just nice, bersih, selesa, ada hand bidet, sabun, shampoo semua ada tapi tak ada toothbrush. Yang ni pula bahagian kalau korang nak buat hot drink. Kat bahagian bawah ni ada fridge. Kalau you all shopping air kat 7E tu boleh letak kat dalam ni. Hotel ni betul-betul opposite Lotus, okay? Dekat juga dengan train, so bolehlah tengok train lalu. Let's say you all nak pergi shopping dekat Paragon ke, bolehlah ambil train daripada sini. Tak silap I, jarak dia dalam 58 minit kalau ambil train. Kalau ambil Grab dalam setengah jam kot. Okay, yang ni kalau nak order room service, ada menu disediakan tapi kat sini ada pop. Kalau tak nak makan dalam hotel, banyak je kafe-kafe dekat luar. Tapi yang ni I makan aiskrim. Aiskrim dia sedap weh. Okay, malam-malam kami pun ke Lotus, boleh guna je jantas. Kat sini meriah tau malam-malam. Ramai orang jadi tak takut, tak risau pun kalau jalan seorang pun tak takut. Dekat je, tengok ni, depan je lintas jalan terus sampai. Balik dari Lotus, I terus ke 7E. 7E terletak betul-betul dekat sebelah hotel. Nanti akan lalu stesen minyak. Stesen minyak ni terang tau, ramai orang jadi korang takkan takut. Ni yang I shopping. Good morning. Okay, ni suasana pagi. Bangun pagi tu, I pergi breakfast, lepas tu pergi last minute shopping dan siap-siap untuk check out hotel. Part yang I rasa tak best, okay, tengok dekat kabinet ni, dia sepatutnya ada pintu ke tak? Macam tercabut je. Lagi satu, I baru perasan dekat main door ni, bukan ada selak atau encel ke? Saya duduk satu malam je kan. So, okay lah. That's all. Bye.